Fenomena Buy Now, Pay Later semakin popular di Malaysia. Sehingga 30 Jun 2025, lebih 6.5 juta pengguna terlibat dengan jumlah baki pinjaman mencecah 3.8 bilion. Sekilas pandang, nampak Buy Now, Buy Later mesra poket. Beli barang hari ini, bayar secara ansuran tanpa faedah. Tapi, jika tidak dikawal, ia boleh menjadi perangkap kewangan. Kajian menunjukkan 12% pengguna bayar lewat dan sebahagian kecil gagal bayar langsung. Hutang-hutang kecil yang terkumpul akhirnya menjadi beban besar, mencalar rekod kredit dan menjerat pengguna dalam kitaran hutang. Buy Now Pay Later bukan duit percuma. Ia tetap hutang yang mesti dibayar. Cara paling selamat adalah gunakannya hanya untuk barang penting. Simpan rekod semua komitmen dan pastikan bayaran dibuat dalam tempoh singkat. Sebolehnya, elakkan terus dari bermula jika tak perlu. Ketenangan kewangan akan datang apabila anda berbelanja mengikut kemampuan, bukan mengikut tawaran yang nampak mudah. Hidup bebas hutang itu jauh lebih tenang dan bahagia, dan itulah nikmat hidup yang sebenarnya. Jika duit anda mudah bocor akibat sikap suka berbelanja, pastikan anda bekukan simpanan anda dalam bentuk emas fizikal untuk mengawal nafsu berbelanja. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.